Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Nadia binti Masrum dari syarikat Newmam Malaysia Sendirian Berhad. Kami berlokasi di Kulai, Johor. Syarikat kami menawarkan rangkaian produk penyusuan jenama Newmam seperti pam susu elektronik, bekas penyimpan susu, buku penyusuan, dan selain daripada itu juga kami turut menyediakan seminar penyusuan, webinar penyusuan dan sesi kaunseling individu secara berkumpulan ataupun secara atas talian. Perniagaan ini bermula dengan kisah silam saya di mana saya kehilangan anak pertama saya disebabkan mengalami alahan terhadap susu formula. Dan sejak itu, saya mula menjadi seorang kaunselor laktasi dan telah ditauliahkan oleh Pusat Laktasi Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan disebabkan oleh cabaran pam susu yang ada di pasaran Malaysia adalah kurang sesuai dengan ibu-ibu Malaysia, jadi saya terinspirasi untuk menghasilkan produk penyusuan jenama sendiri di mana pam susu kami semua adalah direka khas oleh saya sendiri dengan menghasilkan reka bentuk yang spesifik dan tekanan tertentu supaya ibu-ibu yang menggunakannya rasa selesa dan tidak mengalami trauma seperti luka ketika pam susu ataupun puting melecet kerana penggunaan pam susu yang tidak bersesuaian. Antara cabaran yang kami lalui sepanjang menjalankan perniagaan ini adalah dari segi modal pusingan, di mana kami hanya bermula dengan modal RM100 yang pertama. Dan daripada modal RM100 yang pertama itu kami telah menjalankan webinar, dan daripada webinar ini kami telah menjana pendapatan pertama kami iaitu sebanyak RM20,000. Dan daripada sinilah kami menjadikan ia sebagai modal pusingan pertama untuk kami menghasilkan pam susu pertama kami. Antara individu yang telah memberi semangat untuk saya menjalankan perniagaan ini tentulah suami saya sendiri iaitu Encik Mawardi bin Maskam. Dan selain daripada itu juga pengalaman trauma kehilangan anak pertama asbab kegagalan dalam penyusuan susu ibu dan disebabkan oleh alahan susu formula telah memberi semangat kepada kami berdua untuk menjalankan perniagaan ini demi membantu ibu-ibu lain. Dan tentulah semangat dan motivasi yang datangnya daripada ibu-ibu yang telah berjaya dalam penyusuan susu ibu memberikan kami inspirasi untuk meneruskan perniagaan ini. Antara pencapaian terbaik daripada Newmam adalah kami pernah memenangi bilik penyusuan terbaik negeri Johor dan saya sendiri pernah terpilih sebagai kaunselor laktasi pilihan Pak Emma selama 2 tahun berturut-turut. Dan selain daripada itu juga 2 pam susu kami telah terpilih sebagai reka bentuk terbaik daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia, dan kami juga pernah mendapat tempat ketiga bagi anugerah di bawah anjuran SIDEC Selangor. Dan selain daripada itu juga kami pernah mendapat juara bagi Superintis Usanita di bawah Radio Cool 101. Kami mempunyai subscriber seramai 35,000 orang dan subscriber ini diletakkan dalam kumpulan sokongan di Telegram. Atas kebimbangan platform ini akan hilang satu hari nanti, jadi Mara telah membantu kami untuk membangunkan aplikasi di bawah jenama kami sendiri iaitu Newmam Apps, di mana aplikasi ini boleh didapati di Google Apps dan Apple Store. Dan dengan cetusan geran daripada Mara, kami telah berjaya membangunkan aplikasi yang pada saya agak sukar untuk dilaksanakan, dan insya-Allah aplikasi ini akan menghubungkan ibu-ibu dengan kumpulan kaunselor-kaunselor penyusuan di seluruh Malaysia selain menyediakan maklumat-maklumat tentang pendidikan penyusuan susu ibu. Dan aplikasi ini juga dapat menghubungkan pam susu kami dengan aplikasi di mana ia membantu untuk memantau hasil perahan ibu dan memastikan ibu kekal motivasi untuk menyusukan bayi dengan bantuan aplikasi ini. Sebagai salah seorang usahawan yang datangnya dari luar bandar, kami sangat berbesar hati apabila telah mendapat pencalonan dalam Anugerah Usahawan Mara bagi tahun 2025. Sekiranya saya terpilih sebagai salah seorang pemenang bagi Anugerah Aura 2025, saya ingin membawa nama Newmam ke peringkat antarabangsa di mana kami telah pun mempunyai pengalaman untuk membawa jenama ini ke Osaka, Jepun dan ke Korea Selatan juga di bawah bimbingan Mara. Kami ingin melakar nama dengan lebih jauh, bukan sekadar di Malaysia tetapi di Asia Tenggara, dan insya-Allah dalam masa terdekat kami ingin memasuki
pasaran Indonesia, Brunei dan Singapura. Antara nasihat yang terbaik yang saya boleh berikan kepada semua usahawan di luar sana, selain menjana pendapatan melalui perniagaan sendiri, kita juga perlulah bermatlamat untuk membantu menyelesaikan masalah pelanggan kita dengan telus dan secara patuh syariah. Selain mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara kita juga jangan lupa undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana kita perlulah memastikan pemasaran ataupun testimoni yang dilakukan adalah secara telus, tidak overclaim, memaparkan segala keperluan dengan jujur dan tanpa sebarang penipuan. Kerana tanggungjawab sebagai seorang usahawan adalah untuk memastikan kita mendapat keberkatan di dunia dan keberkatan di akhirat. Semoga dengan perniagaan ini dapat menjadi jalan mudah kita ke syurga dengan perniagaan yang telus dan secara patuh syariah. Dan paling penting, perlulah ada passion yang tinggi untuk membantu lebih ramai orang di luar sana dan melalui perkongsian rezeki melalui perniagaan ini. Semoga berjaya kepada semua usahawan. Mulakanlah niat dengan lebih telus dan ikhlas.